Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak ajar korang macam mana nak call customer service mobile. Okey, sebelum tu, kalau korang ada apa-apa masalah tentang router mobile ke, ada masalah dengan bil ke, kena charge tinggi ke, masalah dengan pop out ke, okey, korang boleh call customer service mobile. Okey, sebelum tu, kalau contoh korang ada masalah, kita ambil kes kalau rosak modem. Modem kalau ada masalah ke, okey, router ada masalah ke, plug saja masalah ke, ataupun korang nak tukar yang model baru ke. Nak tukar ni biasanya buat alasan ni sebab modem ni contohnya dia ada restart ke, tengah-tengah tengok internet tiba-tiba dia terputus. Yang tu better tukar lah. Tukar pada version baru, yang ni ataupun yang ni yang version baru. Okey, kalau nak tukar ni kalau ada masalah, apa-apa masalah je lah, call customer service. Okey, cara nak call customer service ni dia berbeza sikit untuk pengguna postpaid dan pengguna prepaid. Okey, nombor dia sama je, 1318. Yang ni nombor panjang dia 018-388-1318. Kalau nak short, call nombor ni saja. Kalau prepaid pun sama juga, nombor yang sama. Cuma menu yang berlainan. Okey. Untuk first kali kita akan ajar untuk yang postpaid lah. Kalau korang pakai postpaid, menu dia macam ni lah. Kalau prepaid macam ni lagi. Nanti saya ajar. Okey, nak call dia, first kali dah dulu macam biasa. Lepas tu korang buat loudspeaker. Mobile. Okey, yang ni saya buat cepat lah. Okey, kalau you mobile tu korang terus tekan nombor 1. Are you inquiring on Yang ni number untuk perkasahan nombor, 0? tekan je nombor 1. Kita buat sikit cepat. If you would like to get information on bill Yang ni and tekan nombor payment, 2. please kindly be advised Okey, that yang ni your account tekan nombor is. 1. I have a few options for you to choose from. Kindly listen. Have you checked the latest schedule Yang ni maintenance nombor 1. downtime? For voice, Yang press ni 1. nombor For 2. date, I have 4 steps for you to Yang ni nombor follow. 1. If you had performed the Lepas tu nombor troubleshooting 1. step, if you would like to check the Lepas tu latest schedule nombor maintenance. 2. Ni menu dia. Alright then, let me start looking for an executive. Okey, lepas tadi tu dia terus angkat lah. Dia angkat beritahu apa masalah. Masalah dengan router masalah ke. Untuk bagi dia check kalau nak router ni. Kalau call nanti dia akan hantar by courier lah. Pastikan kotak ni masih ada lah. Kotak, router semua dengan kabel semua cukup lengkap lah. Nanti kita akan switch lah. Courier akan hantar, korang kena return balik barang tu. Okey, ataupun kalau device kalau ada masalah ke sama juga. Okey, kalau yang prepaid sama juga. Call macam biasa. Loudspeaker. Yang ni macam dia tekan nombor 1 first kali. Kindly be advised that your account is Nombor 1. active. I have a few options for you to choose from. Kindly listen carefully. Nombor 2. Have you checked the latest schedule Nombor 1. maintenance down? For voice, press 1. For Nombor 2. date, I have 4 steps for 1. you to. If you had performed the troubleshoot, 1. if you would like to check the 2. latest. Alright then, Okey, let me start looking for an 1, executive for 2, 1, you. 2, 1, Please 1, be 2 advised Yang that 1 this depan tadi. conversation will be recorded 1, for 1, quality 2, and 1, training 2, 1, purposes. 1, 2. After the conversation, you may receive. Okey, lepas call ni macam biasa korang boleh komplain lah apa-apa je masalah. Boleh adu je dekat customer service mobile. Berkaitan dengan bil mahal ke, korang atau korang ada yang kena charge yang service message ke, semua customer service boleh tolong buat semua. Kalau korang ada apa-apa masalah, boleh komen dekat ruang komen. Please share, support dan subscribe. Like, subscribe. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.